Di dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana pelajar menyiapkan sebuah tugasan. Apabila satu tugasan dihantar kepada pelajar, satu notifikasi akan dipaparkan pada panel Notifications. Mesej tersebut akan memaklumkan nama guru yang menghantar tugasan, tajuk tugasan, subjek dan tarikh akhir tugasan tersebut perlu dihantar. Jika anda klik pada mesej tersebut, tertingkap Assignment Manager akan terpapar. Untuk menyiapkan tugasan yang diberikan, klik pada nama tugasan tersebut di kawasan tugasan. Tugasan akan dipamerkan. Di dalam contoh ini, Activity Widget akan berada di tab tugasan. Teks boleh dimasukkan ke dalam ruang teks aktiviti dengan menaip atau menyalin dan menampal dari sumber luar. Adalah penting untuk anda simpan kerja anda di atas halaman ini. Untuk berbuat demikian, klik pada ikon Disk di atas sebelah kiri penjuru skrin. Apabila anda klik butang ini, tugasan yang telah dilakukan akan disimpan. Ini membolehkan anda kembali untuk melengkapkan kerja tersebut sebelum menghantarnya kepada guru. Setelah anda berpuas hati dengan segala kerja yang telah disiapkan, anda boleh menekan butang Complete Assignment pada Frog Bar. Selepas anda klik butang tersebut, tugasan anda akan dihantar kepada guru untuk disemak. Tertingkap Self-Evaluation akan terpapar sekiranya diminta oleh guru. Pelajar perlu memilih salah satu option yang diberikan pada gelangsar tersebut. Para pelajar juga diberi peluang untuk menulis nota kepada guru jika perlu dengan menaip dalam kotak Your Comments. Akhir sekali, klik pada butang Complete untuk menghantar tugasan. Jika anda mahu menyemak sama ada tugasan anda telah dihantar, anda perlu membuka Assignment Manager dan anda boleh melihat satu tanda di lajur Submitted yang menunjukkan ia telah berjaya dihantar.